Kalau hati kita ni, kita kosongkan hati dari segala kegelapan, benda-benda yang gelap. Kita ni gelap ni tuan-tuan, dia kena ada cahaya. Cahaya ni menyebabkan kegelapan hilang. Tuan-tuan boleh nampak saya boleh nampak tuan-tuan boleh nampak masjid. Apa sebab? Bukan sebab tuan-tuan celek, bukan sebab tuan-tuan ada mata. Kita boleh nampak kerana ada cahaya. Tak percaya? Tutup lampu sekejap, bagi blackout sekali. Tak ada apa yang kita nampak. Walaupun kita bukannya OKU cacat penglihatan, rupanya kita boleh memandang sekarang dengan cahaya. Maka hidup kita nak mesti ada cahaya. Maka takhali ini dia kosongkan hati dari kegelapan. Kerana tanah yang keras tidak mampu menumbuhkan apa-apa. Begitulah hati manusia masih dibaluti oleh sifat-sifat yang Allah benci, takkan boleh menjadi kebaikan. Maka langkah pertama kita adalah tanggalkan daki jiwa kita. Kita kena sisihkan sifat takbur, bersihkan jiwa daripada riak, padamkan hati kita daripada hasad dengki ke orang.